wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Iqbal bin Azizul selaku wartawan anda pada hari ini. Kini kita berada di Bakarangan DKJ 3 bagi menyaksikan sebuah pertandingan chess. Seramai 30 orang mahasiswa telah menyertai kejohanan catur UUM yang telah dianjurkan oleh Kelab Catur UUM. Pertandingan ini bertujuan mengasah pemikiran strategik serta ketahanan mental dalam kalangan mahasiswa. Melalui pertandingan ini, peserta berpeluang untuk menguji kemampuan berfikir secara kritis serta membuat keputusan dalam situasi tekanan. Setiap langkah yang diambil memerlukan perancangan yang teliti bagi memastikan strategi yang digunakan mampu mengatasi pihak lawan. Menurut pihak penganjur, pertandingan ini dianjurkan bagi memenuhi permintaan mahasiswa yang memerlukan platform untuk mengembangkan bakat mereka dalam sukan catur. Tahun ini merupakan tahun kelima kejohanan tersebut diadakan dan kini ia dijadikan sebagai acara tahunan. Dengan ini dapat disimpulkan bahawa pertandingan ini memang mampu untuk mengasah minda mahasiswa. Sekian saja daripada saya, Muhammad Iqbal bin Azizul, melaporkan bagi Dinamik Warta. Informasi kami, inspirasi anda. Sekian, terima kasih.